Ada dekat 14,000, dekat 15,000 lah. Untuk pilihan PSP, model ni lebih banyak. Cuba kita masuk kat sini. Satu, kita pergi dekat atas sekali, 149 untuk PSP. Untuk dia punya PlayStation, ada dalam 40 game. Right, banyak juga dia lebih kepada PSP. Yang ni dia memang model landscape, memang best gila nak main. Kalau nak exit, tak payah tekan start select serentak. Kalau tekan je button escape ni, yang ni best. Dia terus bawa kita kepada escape, and then dia boleh load end state kat sini, save state dekat sini, dan boleh disk control juga dekat sini. Kalau kita nak quit, tekan je kat sini. Dia akan bawa kita pada main menu tadi. Main game apa, banyak lagi ada kat sini. Mortal Kombat, Blade, memang nice. Selain itu kita ada bola 2023, Pro Evolution Soccer, PES, eFootball, Tackle 5, Metal Slug, Double X banyak lagi lah. Memang best. Korang dapat full view tau. Kalau dekat konsol lain, dia kecil je. Kat sini memang puas hati guys. Besar. Memang cun, memang clear habis. Tengok memang padu guys. Ni port untuk charge dia. Button power. Ini OTG button. Memory card slot. Siap ada HDMI. Maknanya korang boleh sambung dekat monitor. Trigger button L1, L2, R1, R2. Ada 4 speaker. Atas, bawah, kiri, kanan. Design yang slim, 7 inci, HD grafik. Banyak pilihan-pilihan yang memang best gila nak main. Banyak gila guys. Korang boleh baca apa yang ada tu untuk PSP. Kebanyakannya dalam 149 ni ada dalam game ni.